Assalamualaikum. Hari ni kita nak tunjuk dekat korang persiapan raya. Hari ni kita akan rakam persiapan raya untuk 2026. Kuah kacang cek. Ketuk palas cek. Okey, sekarang kita nak tunjuk. Sila nyatakan apa yang anda sedang buat, okey? Okey, saya tengah nak buat kuah kacang. Okey, saya tunjuk proses dia. Perlukan bawang, kacang. Oh, inilah peralatan dia, okey. Dan ini dorang tengah bermain mercun. Amir. Dan ni dorang buat bersepah depan rumah, guys. Okey, kita to the next. Kita tengah main mercun. Dia tengah basuh ni, guys. Dia tengah basuh pinggan. Dia tengah basuh pinggan. Okey, saya tengah basuh pinggan tapi Kau nak tunjuk kau nak ni je. Basuh pinggan. Aku nak ni. Intro apa? dah rakam belum? Dah. Okey. Okeylah, rendang. Okey, nampak ni rendang kita. Tak nampaklah rendang. Okey, rendang kita dah siap. Maaflah, hari ni terlebih minyak sikit. Tapi ni rendang. Okey, rendang dah siap. Maaf, saya sesama. Okey, yang seterusnya nasi impit dah siap. Ni tinggal nak toast je sebab nantilah toast sebab tengah basuh pinggan. Okey, ni rendang kita. Kau ada dengar Kuah kacang cek. Rendang ayam cek, nasi impit cek, daging rendang cek. Hai korang. Okey, sekarang kita nak pergi ber-OOTD. Okey. Kau tak bawa mic kau? Tak, sebab kita aku tinggal. So, sekarang pukul 2.39. Kita orang bersiap 3 jam, guys. 3 jam berapa lama, okay? So, kita orang bergerak pakai 2 kereta and then kita orang nak pergi OOTD di bangunan Sultan Abdul Samad. So, untuk tahun ni, tema kita orang warna rich, brown dan awak. This is my outfit. Dan kita ada aksesori kita. Yes. Dan ni pun kita ada aksesori. Nampak tak? Nah, tu. Dan kita pakai lens untuk raya kali ni. Sebelum Kak Ia tengah buat tudung kat belakang, kita makan Maruku ASMR. Tunggu. Guys, kita dah sampai. Say Panas, hi. no? Panas no? Tapi tak apa, panas-panas ni adalah gambar yang paling cantik, guys. Paling cantik. Tengok Faizin, dia punya outfit. Kita sekarang kat Dataran Merdeka. Tempat OOTD yang paling common. Oh, nampak tu. Kita nak pergi bangunan tu. Sultan Abdul Samad. Belumlah. Nak dalam... Weh, ramai gila kat dalam tu. Ya. Kena beratur kau masuk. Weh, ramai gila. Nampak tu. Oh, jalan gitu. Macam zombie. Korang. Ramai macam zombie. Badan macam kena bakau. Macam zombie. Ya pernah jalan. Sampai. Kau jalan kaki kau tak boleh dari. Tak, lepas tu pusing ke bawah. Oh, dah kenapa kau ni? Berbumbungkan angkasa ke laut. Dia nak beli aiskrim, guys. Ambil beli aiskrim. Lu apa mau? Berapa? Coklat je kerja kau. Kakak Mia. Amir tinggal sini. Oi. Hello.
Sedapnya. Tengok. Jasmine. Itu ya? Ramai gila orang. Weh, orang ramai gila. Semua datang ke sini. Sungguh ramai. Kau dah tengok? So ramai. Kita nak cari spot tak gambar. Banyak. Situ ada. Ikut Amal tengah tak gambar. Semua ada. Apa? Mana? Panas. Tangan aku panas. Korang panas. Guys, panas guys. Kipas manual. Kipas manual. Ada dalam beg. Kira korang. Kafe apa ni? The cafe. Si menangkap gambar diorang tak habis lagi. Tak habis lagi. Ni dah berpeluh lah. Ni pun dah berpeluh teruk lah budak ni. Amal je tau. Amal teruk sebab pakai. Au! Kat sini tak nampak keki kan? Tapi in real life, my makeup is so cakey, okay? So cakey. Tengoklah. Tu pot kita orang tak gambar situ sebab ni macam biasa. Kita punya fotografer. Jumpa pot baru. Mana? Kita nak mencari tempat OOTD lagi. Sekarang kita sesi tacak mentacak sebab masing-masing semua dah keki makeup. Semua makeup aku dah cair siut. Makeup aku dah cair, tengok. Makeup kita orang semua dah cair. Kau tahu tak? Sebab sini bapak panas gila. Buat apa ni? Oh yo. Sekali. Korang ada duduk lagi kan? Ada. Jom. Ramai je. Mana nak pergi terus? Oh, itu pula. Nak masuk kereta terus. Kau pergi lah. Nanti Kuala Lumpur. Masjid lagi kita tak. Masjid tak lah. Petronas ke yang jauh weh nak tak. Ambil weh. Dekat Kuala Lumpur masjid boleh. Mengambil gambar di tempat yang viral dulu. Tu kan? Kita buat viral. Balik kita lagi makan. Kita lagi korang. Ramai. KL tak sunyi. KL ramai bagasi. KL tak sunyi. Bukan sahaja orang Melayu di sini. Biasalah dunia pelancongan kan. Sekarang adalah warna yang awam. Dia kan. Mana ada weh? Tak nampak apa. Ramai lah cakap. Oi, tengoklah kamera. Peluh gila pada. Tak tahu. Okeylah bagi tak apa. Tengok ni. Perbezaan tadi tu datang dengan sekarang. Oh my gosh. Nasib baik kita berpanas-panas dahulu. Bersejuk kemudian. Tadi ramai gila korang. Ramai gila guys. Ramai sesangat-sangat. Tapi tadi masa kita orang pergi tak ramai sangat. Kan? Betul tak? Amir boleh berbuat latihan untuk memiliki seorang isteri nanti. Lepas nanti kita nak pergi makan. Amir macam mana orang ni cakap aku dah bayar. Pizza naik siapa ni? Pizza naik kita orang. Aku tak cakap ke dah cakap. Pizza dah cakap dah sebab dia dah pakai makeup. Dia dah bayar dah kita tu. Diorang ada miscommunication yang diorang memang tak boleh berkomunikasi dengan baik. Pertama kompleks. Weh, tak ada orang weh. Semua dekat dataran Merdeka weh. Jalan tak semua kosong weh. Tak ada people weh. Tak ada weh. Baca jalan tak dah tutup oh. Weh, ada. Okey, ada.
tengok tak ada sini kuat. Oh, Penang. Tak sini super ramai. Tapi biasalah, kan dah raya. Amir buat apa tu? Sedap ke? Sekarang kita ingin membeli barang. Nak beli air. Mei, now kita nak pergi kedai, Mei. Mei. Beli air. Sebab kita dah harga tau korang. Kita beli air walaupun tak seberapa tapi kita nak beli. Itulah. Bawah. Dia bawah tu tak sejuk. So, mana yang tak sejuk? Makan kari tak. Kita nanti nak makan, Amir. Ambil lah. Baik. I taste. Okay, Amir bayar tau. Amir bayar tau. Sekarang kita nak pergi makan. Kita pergi makan. Amar form 3 agaknya. Tengoklah sini nak selfie. Wait. Kita nak pergi mencari makan dulu. Sebab kita tak pergi beraya rumah orang. So kita kena cari makan dekat Quill Mall. Tengok, tak ada orang guys. Guys, tak ada orang. Masak gila. Kita order makanan korang. Tapi dekat depan kaunter tu berlungguk gila orang tengah tunggu order. Sebab order lambat. So kita orang rasa kita orang stay kat sini lepas maghrib. Dan kita orang punya order mesti akan sampai lambat. Sejuk. Amir, say hi to camera. Cakap, bagilah saya duit raya. Jangan bagi dia duit raya guys. Jangan bagi dia duit raya. Hey! Satu, Right, dua, tiga, empat. info masing-masing sementara menunggu makanan diorang. Tapi gambar kat telefon aku tak banyak lah. Habis yang mana? Yang mana yang ada? Sumpah lambat. Samsung banyak gila. Sumpah lambat. Tadi kau habis dekat Samsung dulu. I think we need to Sebab tu buat gaduh. Kalau udah gaduh. Sebab kita tak ada yang penyurut. Berbumbungkan angkasa ke laut. Okay korang, kita dah siap makan. Oh nampak kita dah siap makan. Dah kenyang. So sekarang kita mau teman Amar. Anak bujang seorang dikelilingi oleh perempuan. Ni antisosial. Amir sini. Dikelilingi oleh perempuan. Bidadari Bidadari. Jangan main kat eskalator. Amir? Ini iPhone siapa? iPhone panjang. Panjang. iPhone panjang ni boleh buat tu ke? Buat apa? Mana iPhone panjang yang letak tu? Tak tengok siapa tu. Pen. Teman Amar membeli baju anak buje kepada Cik Iye mau membeli beje shirt 25 ringgit. Amar saiz M. Kenyang sangat pula. L tadi besar. A B C D Allah. Jom. Mana? Nak kentut ah? Tak. Boleh tak? Tahun depan kita pakai abang. Tak nak, dapat gemuk. Atau dekat DIY ni semua comel-comel. Tolong bagi penjelasan yang kukuh sikit. Asal DIY kat sana tak comel? Tak molek. Tapi aku dah beli dah nak. Sejuk. Alah. Aku pandai. So itu rezeki aku. Tak gambar aku kapal barang.
Berminyak dalam muka kau. Weh, beli apa izin tu? Tak nak apa kan? Kita nak raya. Semua persiapan raya kita orang dah sediakan. Tapi satu je yang kita orang Banyak. lupa, iaitu balang kuih raya. Oh, Kita lupa beli korang. Nanti kita check kat depan. Kecil je lah 2. Kecil 2. Pula. Asal tak ambil tu je? Yang ambil je ni boleh. Yang Besar ni. krepek-krepek. Oi. Lagi? Dah je lah. Nak tambah lagi ke? Dah lah tu je kot. Tambah 2 yang tu. Tak apa benda ke? Tak, kuih tak banyak pun. Aku tak banyak Ambil pun. dah ambil. Starcher biar mak yang ambil. Biar mak yang ambil. Kita beli tahun depan pula. Sebenarnya rancang untuk balik lepas makan. Tapi kita rasa macam ada something yang untuk membuatkan kita tak boleh balik. So kita kena teruskan perjalanan kita. Kita buat apa pula sekarang ni? Beli baju kelawar guys. Ambil. Tiba baju kelawar pula guys. Baju raya. Baju raya keempat. Baju kelawar check. Mana Rich Brown? Aku nak yang tu. Cantik lah. Eden. Itu? Quality life. Bila? Lempang kau garang. Ni saya. Kau beli apa? Sama dengan kau. Ambil mana? Ambil. Bye. Tak kena bidak air jatuh. Ambil jatuh ada air tu. Okay, hai. Kita dah ke hujung perjalanan for Raya Day First for 2021. Okay? Hai. Bye. Itu saja video untuk kali ini. Itu saja yang kami akan kongsikan daripada family kami. See you guys in the next video. Bye bye.